tak boleh menang. Apa benda ni weh? Main back 3 ke back 4 sama je. Bingai tetap bingai. Manchester United seri lagi. Dan kali ini kepada Burnley. Tak serius doh diorang. Cakap je nak Champions League. Tapi suka sangat sedekah poin kepada orang lain. Bingai betul. 3 game yang lepas ni kan, sepatutnya kita dalam kedudukan selesa top 4. Tak kisah siapa manager kita. Kualiti pemain Manchester United cukup untuk easy win. Burnley serius nasib baik hari ni tak kena bantai. Melambat peluang Manchester United dapat. Benjamin Sesko kalau makan nasi lebih sikit, jangan cakap hat-trick. 4 atau 5 biji gol pun boleh score bro. Matthias Cunha dengan Dorgo pun ada peluang cantik tadi. Martinez punya gol tu patut dikira. Bingai punya VR dengan pelakon bekas kelab plastik. Lacey pun hampir skor 1 gol yang world class. Casemiro walaupun progressive pass bagus tapi tak kemas kawal kawasan tengah. Mainu Barai, Ugati main beria-ia tapi tak ke mana. Perlu beli midfield guys. Satu benda yang pasti, Bruno kena main lebih tinggi di atas padang baru padu. Tapi sekali lagi lah, game 4 pagi ni kan memang menghampakan.